Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sihat ke? Sihat. Kejap, hello. Okay. Alright, baiklah. Saya borak-borak sekejap je. And izinkan saya untuk menggunakan saya akan menggunakan dua bahasa. Wah, mikrofon ni macam nak kita berhenti sekarang Dia orang bahagikan masa dalam masa untuk belajar, masa diadap dan masa untuk dia orang rehat. So saya rasa as a student, saya also ada schedule saya bila mana masa untuk saya study, bila mana masa saya untuk break, dan bila mana masa saya untuk buat aktiviti diadap lah, seperti macam tu. So biasa pada waktu pagi, biasa student mesti dah pergi ke kelas macam tu kan. And then pada waktu hari itu mesti ada break macam tu. And then after habis kelas, habis pukul 6 macam tu, saya pergi universitas. Sebab saya rasa benda tu sangat penting sama macam ni. Sebab saya rasa kita tak semestinya fokus pada satu benda. Jadi sebagai student, saya tak semestinya fokus pada dan macam mana kita tak nak streskan diri kita dengan study je. Sebab macam kau sebut tadi, dia untuk Allah boleh, jangan boleh makcik je, tiba kita teruskan. Kau sebut tadi, stres memang student saya especially undergraduate ni semakin meningkat. Dan kita boleh nampak sendiri dan benda ni kita akan praktikkan bila kita dah dewasa. Sekarang pun dah dewasa, bila kita dah kerja, kita dah ada banyak lagi komitmen lain. So my story. So bila kita cakap pasal time management, I will always go to this one story yang saya ada. Okay, saya menyanyi, saya mula menyanyi tu masuk industri muzik lah. Okay, waktu saya sekolah lagi. So pentingnya time management untuk saya tahu waktu tu, tapi sebenarnya saya tidak berapa tahu. Okay, saya tak tahu sangat. So apa yang saya buat adalah, satu, mak ayah saya tetapkan syarat. Habis kelas dia akan go for aktiviti yang dia nak buat, contohnya dia akan bersukan dan sebagainya. To me that is very important. So from that particular experience, it made me realize that saya kena belajar untuk improve saya English. Kalau tak cakap dengan orang-orang kat luar negara pun, saya kena belajar untuk improve cakap. Okay. So Nabi kepada Sahila. Okay. Terima kasih. Alright. Kita akan Najwa bawa kat bawah untuk improve juga Alright. Kita Najwa, terima kasih. Okay, kita beri tepukan sekali lagi. Okay.